Okey, ada satu helmet rare nak jual lah. Ini helmet paling rare tau. Tak tipu punya. Ini helmet betul-betul rare punya helmet. Kalau siapa nak, bolehlah kasih offer lah. Offer ini helmet. Ini helmet rare ni. Tengok. Oh, cushion masih ada lagi. Oh yo, sangat bagus punya condition. Oh, tip top boy. Tip top. Yo, ini sampah memang busuk lah. Oh, ini helmet rare weh. Ini cukup rare punya helmet. Condition macam original lah. Ini semua original rare punya condition. Kalau siapa minat RS88 ni, boleh offer. Dan apa yang beza ini helmet adalah lubang macam ni. Ini betul-betul klasik ah. Ini kalau orang faham lah. Yang tak faham ini lubang dia ingat untuk pendengaran. Sebenarnya ini untuk lock helmet ni. Pakai lock kunci lock. So ini adalah original. Ada sirim kalau saya silap, nampak tak? Ada sirim, alamak. Ayo. Okay, ini ada logo apa? Logo pun saya tak nampak. Logo sirim. Ni logo sirim original. 60 tahun 60 kot. Ayo, sampah sangat busuk lah. Sial betul lah. Okay, helmet rare RS88 original. Siapa minat boleh buka harga Kalau harga som-som tak payah cerita nak buka, jangan nak sibuk lah. Ini original X dot. Kalau siapa berani kentang, bolehlah bagi harga. Okey.